Abang, apa yang menyebabkan Jitra Fried Chicken ni sedap? Ikhlas. Kita nak bagi kita punya ayam goreng, dia crunchy kan tu. Itu atas tepung. Atas tepung. Jenis apa tepung yang senang crunchy? Macam ni kami buat campuran tepung lah. Dalam 3 jenis tepung. Dia pakai berapa herba? Harga dia lebih kurang dalam 9 daripada. Saya tengok harga daripada murah harga. Macam mana boleh jual harga murah tu? Memang dah daripada dulu macam tu lah. Kos lepas. Untung banyak lagi lah. Yang selebihnya kita sedekah. Tapi lepas gaji 10 orang bekerja. 10 orang bekerja. Abang owner ke? Saya owner. Ya. Kalau mau dah duk beli tepung buat ayam goreng ni bang? Baru 12 tahun. Baru 12 tahun hari-hari macam ni lah. Lokasi di mana? Bazar untuk bazar kita dekat Taman Mansuri. Lepas tu Taman Seri Aman. Lepas tu kedai dekat Batu 13 depan Masjid Syarifah Timur. Lepas tu lagi satu jalan masuk ke Taman 1. Jalan masuk ke Taman 1. Taman 1 Jitra. Batu 13. Kami ada 4 tempat. Selepas bulan puasa, selepas hari biasa kami niaga Ahad sampai Khamis ya. Jumaat Sabtu kami cuti. Ayam goreng ni bulan puasa ni tetap sebulan tu wajib lah. Bulan sekali kan sebulan sekali je bang? Dah sebulan tu wajib 30 hari. Oh 30 hari setiap hari. Okey. Memang terbaik lah. Nanti follow Makan Sedap Kedah lah. Tengok muka abang kat situ. First time? Macam mana? Ini first time. Tapi dokumentari kat situ. Selamat berbuka abang. Terima kasih. Sama-sama. Ramai kedai ni tak putih-putih.